Johor Darul Ta'zim, JDT, berdepan tugas sukar untuk bangkit daripada kekalahan dalam aksi pembukaan Liga Juara-Juara Asia Elite, ACL Elite, menentang Buriram United apabila mereka dijadualkan bertemu wakil dari Jepun, Machida Xelvier. Perlawanan ini bukan sahaja penting untuk mencari mata pertama, tetapi juga untuk mengatasi rekod buruk JDT ketika berhadapan dengan pasukan Jepun. Kali terakhir JDT berdepan kelab dari Jepun, mereka tewas besar 5-0 kepada Kawasaki Frontale pada tahun 2023. Secara perbandingan, Machida Xelvier memiliki kedudukan ranking Asia ke-8 dan dunia ke-209, sedikit mengatasi JDT yang berada di ranking Asia ke-11 dan dunia ke-230. Dari segi prestasi domestik, Machida Xelvier sedang menduduki tempat kelima dalam J1 League dan masih bersaing untuk kejuaraan. Sementara itu, JDT kekal sebagai kuasa dominasi mutlak dalam Liga Super dengan rekod kemenangan 100%. Dengan kelebihan beraksi di tempat sendiri, diharapkan sokongan padu dari penyokong akan menjadi suntikan motivasi tambahan buat Harimau Selatan untuk memburu kemenangan pertama dan memperbaiki kedudukan mereka dalam kempen ACL Elite kali ini.